Kalau tunggu ada duit lebih baru simpan, sampai bila pun tak kaya. Ramai orang guna formula kewangan yang salah. Gaji tolak belanja baru simpan. Sebab itu, kerja bertahun-tahun, simpanan tak ke mana. Hutang pula makin banyak. Orang kaya guna formula terbalik. Gaji tolak simpan, baru belanja. Bezanya nampak kecil, tapi kesannya sangat besar. Apa yang kita simpan jadi milik kita. Apa yang kita belanja, kita sedang kayakan orang lain. Kalau setiap bulan semua habis dibelanjakan, kita sebenarnya bekerja keras untuk orang lain kaya. Dan bila kita tak mampu kerja lagi, yang tinggal hanyalah apa yang pernah kita simpan. Allah pun ingatkan, harta ialah asas kehidupan. Kalau tak sempat jadi kaya, sekurang-kurangnya jangan menyusahkan orang lain bila diuji. Target mudah. Pertama, simpan sekurang-kurangnya 12 bulan gaji. Kedua, disiplin simpan 10 hingga 30% setiap pendapatan. Ketiga, potong simpanan dulu baru belanja. Ingat prinsip kewangan sihat. Belanja apa yang lebih selepas kita menyimpan, bukan simpan apa yang lebih di tangan kita. Kalau nak mula simpan emas dalam bentuk emas fizikal dalam Public Gold, komen emas atau DM saya bantu daftar dan guide langkah demi langkah. Saya bantu anda sebaiknya.